Ini sebagai contoh, satu bil ini, bilnya hanya berjumlah bil semasa lah, RM115.45. Ini bil ini saya jangka ini B40 lah. Kerajaan memberi subsidi sebanyak RM37.46, RM37.46, lebih kurang 29%. Yang dibuat ini adalah untuk menyedarkan rakyat Malaysia betapa besarnya subsidi yang diberikan oleh kerajaan kita kepada rakyat, dan dengan ini kita mengharapkan rakyat mengamalkan sikap menjimatkan tenaga elektrik kerana besarnya. Tetapi subsidi tidak akan selama-lamanya. Mungkin pada masa akan datang subsidi tidak akan diberikan. Rakyat kalau dalam kes ini sepatutnya bil ini RM152.91, tapi dibayar hanya RM115 saja dengan subsidi RM37.46. Jadi inilah yang kita harapkan dapat disedari oleh seluruh rakyat Malaysia agar negara kita ini tidak menghadapi krisis bekalan, sama ada brown out ataupun black out. Kita minta supaya tidak berlaku di dalam negara kita.